Kemudian tu yang permasalahan mengenai dengan ibunya ya. Kalau kita lihat ya, tak ada ibu dalam dunia ni lah, tak ada ibu. Saya punya sayang kepada mak. Saya nak bagi tahu saudara ni, saya tulis 41 buku. Hasnal, saya tulis 41 buku mengenai keluarga. Tak tahulah di Malaysia ni, saya pun tak berani nak mengambil dada katakan saya yang paling banyak tulis buku tentang keluarga, tentang isteri, tentang suami, tentang anak, tentang pelajar universiti, budak sekolah rendah, budak sekolah menengah, bayi yang belum lahir, bayi dalam kandungan, semuanya saya tulis. Tapi pasal saya tulis benda-benda itu, saya faham apa yang ada pada hati ibu. Curahan daripada Cik Tom Yahya berumur 78 tahun. 78 tahun. Saya mengikutinya. Saya nak pergi ceramah pada masa itu. Saya kata kita tunggu. Saya nak tunggu. Saya nak tengok. Bukan saya nak tengok perkataan. Saya nak tengok memek muka. Bukan saya nak tengok memek muka. Saya nak tengok lenangan air mata. Bukan saya nak tengok lenangan air mata. Saya pun dah umur 64 masuk 65 tahun dah. Saya tahu kening kedut kening kedut dahi tu saya dah tahu dah, insya-Allah lah. Pasal kita dah lama hidup ni kan gerak-gerak bibir tu saya dah tahu dah. Tuan pun tahu sebenarnya macam mana curahan hati seorang ibu. Saya yakin apa yang dicurahkan itu bukan daripada UMNO. Saya yakin apa yang dicurahkan itu bukan disumbat dengan duit oleh UMNO. Saya yakin apa yang dicurahkan itu adalah curahan daripada gambaran kasih sayang, kecintaan yang mendalam. Seorang ibu boleh pergi berenang lautan api pun untuk menyelamatkan seorang anak. You bayangkan apa yang Azmin buat kepada dia. 9 bulan tak ziarah ibu langsung. Ibu masuk keluar IJN tak ziarah langsung. Pergi pusat khidmat dia yang dikatakan 10 minit daripada rumah tak ziarah langsung. Kahwin anak saudara tak pergi langsung. Datang hari raya, tuan-tuan nampak apa yang dikatakan, ikut yang dilaporkan kepada saya. Diherdiknya ibu, diherdiknya umi, diherdiknya semua. Dan dia telah mengagung-agungkan seorang manusia daripada herdikan tersebut. Itu saya tak mau pergi ya. Saya tak mau pergi ke itu soal mereka lah. Itu soal keluarga mereka. Saya pun tak ada pada ketika itu. Tapi saya baca laporan saja. Saya nampak ada 2-3 perkara di sini. Pertama sekali, kederhakaan memang jelas berlaku. Setakat ilmu yang saya ada, kederhakaan sangat jelas berlaku. Di antara Azmin, si tanggang moden. Saya namakan sekarang ni dia si tanggang moden. Tanggang aja, si tanggang. Tenggang ke tanggang? Tanggang. Si tanggang moden. Si tanggang moden. Okey. Nombor 2, di samping kederhakaan itu, saudara, dia cuba nak menafikannya. Penafiannya ni dalam bahasa yang selalu kita ada, is only a cliche. Apa pun UMNO, bayangkan seorang ibu nak melahirkan rasa jiwa, hati murni, nurani dia. Itu UMNO, julukan daripada UMNO. Can you imagine how low a person think, how simplistic one can become, Takkan saudara-saudara macam saya boleh tertipu dengan andaian yang sedemikian. Apa pun UMNO. Saya ni, saya bergerak dalam roadshow saya itu UMNO, Perkakas UMNO. Hasan is a tool of UMNO. Saya bergerak di sana sini difunding oleh UMNO. Saya apa dibuat oleh UMNO. Saya tidur dibantalkan oleh UMNO. Jadi saya rasa ada limit lah. Manusia hidup di dunia ini always there is limit, Jadi limit yang itu masyarakat Malaysia tak boleh terima dah. Saya rasa kalau dia terus mengatakan semuanya UMNO, semuanya UMNO, semuanya UMNO, dan saya nak bagi tahu saudara je, PAS melarang ahli-ahlinya, penyokongnya pergi himpun, betul-betul termakan dengan klise ini. Semuanya adalah tajaan daripada UMNO. Himpun adalah tajaan daripada UMNO. Sebab itu PAS tidak menghantar. Sebab itu PAS tidak berhajat untuk meminta ahlinya, penyokongnya menghadiri himpun. Bayangkan kesannya saudara. Bayangkan, because of UMNO, because it is the doing of UMNO, therefore kita mencegah orang daripada listening to mufti bersyarah dalam himpun. Kalau saudara lihat, kalau saya panjangkan sikit dalam masa 1 minit, himpun di Seremban misalnya, mufti yang dah bersara, umur 80 tahun lebih, menjelang 90 tahun umurnya, Datuk Murtada, bayangkan dia dengan pengalaman murtadnya, bersyarah, mufti bersyarah dengan lenangan air mata. Takkanlah kita tak diberi peluang untuk mendengar, melainkan kita diwajibkan untuk hadir dalam bersih. Macam mana kita fikir benda-benda macam ni? Yang akhirnya tentang Azmin ni, agaknya yang ketiga ialah saya memikirkan kalau saya dapat bagi satu advice kepada Azmin, tak ada cara lain lah, tak ada cara lain. Dia kena bertaubat. Yang kedua,
Dia kena segera pergi, tak kisah apa pembangkang kata, tak kisah apa penyokong dia kata, tak kisah apa parti dia kata, tak kisah apa dunia kata. Yang kisahnya ialah hubungan dia dengan emaknya. Pasal syurga berada di bawah tapak kaki ibu. You must know this. Everyone Muslim knows this. Syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Dan akhirnya saya ingin menyebutkan, kalau Azman pun kawan saya. Masa di Amerika gitu, kita pun saling kunjung-mengunjung di antara kita, kerana kita baik antara kita. Dan saya ingin menyatakan kepada Azmin, supaya Azmin kena tengok apa nasihat ibu dia. Balik ke pangkal jalan. Kalau kamu tak balik ke pangkal jalan, hubungan dengan mak sudah terputus. Tak payah kau ziarah mak. Sejak hidup pun mak engkau tak ziarah, bila mati mak janganlah kau ziarah. Kalau engkau tidak disentangle engkau daripada kumpulan yang kau berada sekarang ini. Saya ingat itu nasihat daripada Cik Tom Yahya. Dan itu juga lah nasihat yang saya ingin sampaikan kepada Azmin. Saya rasa itulah nasihat batu permata yang sangat berharga bagi saya daripada seorang ibu kepada seorang anak. Dan saya yakin Cik Tom Yahya masih terbuka. Dalam keadaan dia menggunakan perkataan hatinya hancur. That was the word that she used. Hancur. Hati saya hancur. Bayangkan, hati yang hancur, terbuka juga untuk mempersilakan anaknya datang bertemu dengan dia. Mungkin untuk bermaaf-maafan, dan dia bersedia rasa saya untuk memaafkan Azmin. Dan saya harap orang yang seperti ini, Cik Tom, orang yang berkaliber macam dia, orang yang mempunyai wisdom, kebijaksanaan macam dia, rasa saya bersedia untuk memaafkan anak kesayangannya.